bukannya isu ketidakpatuhan yang nyata terhadap piawaian audit. Justru pada pandangan saya, perbezaan antara laporan Jabatan Audit Negara dan PwC perlu difahami sebagai perbezaan metodologi dan objektif penugasan. Bukannya terus ditafsirkan sebagai bukti bahawa proses audit Jabatan Audit Negara gagal atau tidak mengesan masalah kewangan tabung haji. Pasukan audit semasa itu, saya bukan bergerak sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada pasukan audit yang hebat. Jabatan Audit Negara telah ditubuhkan semenjak 106 tahun yang lalu. Jadi Jabatan Audit Negara adalah supreme audit institution yang perlu dihormati. Pasukan audit semasa itu tidak mengenepikan isu-isu yang ditemui dan telah mengenal pasti isu berkaitan rosot nilai aset dan pada peringkat teknikal dan telah mencadangkan pengeluaran sijil perteguran pada mulanya. Ini penting ya, tuan-tuan, saya nak cerita ni. Kalau RCI panggil saya cerita kat situlah. Tapi saya tak dipanggil. Jadi saya cerita di sini.